Assalamualaikum, saya Nur Syafiina binti Muhammad Aski, pengacara UATV TV PSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 4 sehingga 8 November 2025, telah berlangsungnya program-program Karnival Kesihatan di SK Bandar Baru Bangi. Program ini merupakan program anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Bandar Baru Bangi dengan kerjasama unit kurikulum dan ahli ehwal murid SK Bandar Baru Bangi. Program ini julung kali diadakan bagi mencari dana untuk kemudahan infrastruktur dan memperkasa program akademik dan kurikulum sekolah. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang karnival ini untuk murid, warga sekolah dan masyarakat setempat yang berdekatan. Pada 8 hari bulan November 2025 merupakan kemuncak karnival kesihatan ini. Ibu bapa dan orang awam dijemput hadir bagi memeriahkan lagi karnival ini. Program telah dirasmikan oleh Dr. Azimah binti Ramli, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Bahagian Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit, Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langit. Pelbagai gerai dibuka untuk orang awam seperti gerai jualan makanan, permainan, pameran agensi kerajaan, pertandingan-pertandingan untuk ibu bapa dan murid-murid. Mari kita sama-sama saksikan klip-klip menarik yang telah kami sediakan. Lihat Nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada Nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada Nona, semakin menyala, kakak hati susah. Ada bikin kakak mete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada Nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lah cakep pun nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kuku mama, ternyata ada Nona kuku nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Pada hari ini telah berlangsungnya program Kesihatan 2025 SKBBB, dan di mana anda lihat sekarang ni, program ini adalah merupakan program anjuran PIBG dan juga dengan kerjasama unit kurikulum dan juga hal ehwal murid, dan dia berjalan dengan lancarnya seperti mana yang telah dirancangkan. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa pelaksana yang telah bertukar lumus untuk menjayakan program ini seawal 2 bulan sebelum program ini dilaksanakan pada hari ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan kepada semua pihak penyumbang, daripada ibu bapa dan juga pada individu-individu yang telah memberi sokongan, sumbangan sama ada berbentuk wang ringgit, barangan bagi menjayakan program kesihatan pada hari ini. Okay, Alhamdulillah hari ini SK Bandar Baru Bangi berjaya menjalankan program kesihatan. Terima kasih kepada semua jawatankuasa kerja yang bertugas hari ini. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang semua yang sangat berbesar hati memberi sumbangan. Terima kasih kepada anak-anak yang sentiasa support program-program kita. Terima kasih juga kepada ibu bapa seluruhnya. Mudah-mudahan SK Bandar Baru Bangi akan terus cemerlang di masa akan datang. Terima kasih semua. Alhamdulillah, program Karnival Kesihatan kita kali ini berjalan lancar. Alhamdulillah, kami tak sangka ramai parent yang datang support, komuniti sekitar pun datang. Dan saya rasa karnival ni mungkin dapat diteruskan lagi lah pada masa akan datang.
Sebab selain daripada kita dapat berjual beli, kita juga dapat mengeratkan silaturahim antara murid, guru dan juga ibu bapa. Terima kasih semua. Semoga dengan adanya program ini, ia dapat memperolehi pendapatan demi kecemerlangan pembangunan rohani dan jasmani diri murid-murid serta keutuhan hubungan antara pihak ibu bapa, guru-guru dan masyarakat setempat. Lihat Nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada Nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada Nona, semakin menyala, kakak hati susah. Ada bikin kakak mete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Ada bikin kakak mete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Sekian sahaja untuk episod kali ini. UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.